Bisu kau kamu ka angkau dan nak karajo yang kau kaman jua awe angkau guys ada nak karajo yang kau nak taluk dan kau kaiko yang kau karajo. Jadi kadang-kadang jual nggak ayam dan lunong makan ni lah. Sekarang setelah siang nak lah tu lah. Dia nak kau besar nak garanti kerja baik dukun kan. Dia nak kau besar dan nak keluar baik dukun kan. Garanti kan. Cari kerja sehari. Yang ini suara payah. Mah kadang cari kerja. Ang ba keluarga ang dua yang sehat ang. Aden payah na keluarga yang ini. Aden tu tak makan nang lagi ada lagi yang makan. Nak mu den ne guru. Dan be cari kerja lagi nya. Dah. Dan tinggal nang lo deh. Dan cari kerja dah. Jangan tamat-tamat dua. Tan-tanang sang lang wo kan cilok le udang nyak cilok. Nang be kerja lu. Dan cari kerja lu dan be mandi lu. Dah. Itu lah sudah kau rapek kerja dan beliau makan lamang lah. Ya, dan betul memang kerja lagi. Sebab tu lu cuba lah. Dah. Panik ni gini kau mah. Iting aduh. Ni kau selaku ya lo tu. Hai sudah ya. Kik beliau ni kau. Ya lai. Mana kau rapek saya kerja suatu cari lo. Dia kan dulu bang. Baik. Dan BP cari kerjung oleh kamu. Mana dah? Dia dia cari kerja dia. Pokok kayak itu model. Kalau dia kekolah tu. Duduk lo. Dah. Usah koi dia dia kau. Zaman lah berhari apa panih di sekolah. Tak lah berhari wal. Manong ganti yang kau mengari kan. Mengari wal ya bertemu. Oh itu lo ya. Le do bang kerja dia. Bang. Bang. Maksud tu tampek kerja dia. Jadi jali cip. Kok lubang banyak. Ya sorry. Maaf. Ya. Le do tampek kerja dia. Tampek. Belum. Iya. Dia tahu di tampek kerja. Baru terpikir dia dah. Di mana tu dia? Belakang tu ada supermarket ah. Baru buka deh. Enggak. Sehari petang lah. Yo kan baru buka. Ini sore bayar syaratan itu. Saya persyaratan dulu. Gigi berlubang lihat dah. Weh, kau nya dia. Alah. Tu kan? Tu alai. Pelas tu lah. Pes tu nak. Cuba lah mas tu nak. Kasi cok mau payul dia. Lah sebenarnya dia. Bung samui tangan dia. Nak aman dia kena lah dia. Ya. Buat payul lah. Kau pegang jual juga ni. Lewat tu lemak sekolah lemak dah kau. Dia si kau bang tanya tek kau minimarket yang baru buka kata. Yo, lah lama buka mah. Kecek pajak ketek tu baru sehari petang buka ni dah. Lah lama buka situ mah. Le do lowongan kerja dah. Onde nak sedang elok mana nak kemari mah sedang banyak ruang kerja kini ah. Kerja dah tak.
banyak. Masuk ubi, ngubah kantang. Lu cocok piti-piti tak? Oi, pikir cocok-cocok sini. Kalau mau anak ngerajut semua. Barang sehari tak? Sekarang anak yo. Itu dari teh nak awak kerja je. Teh. Nah, 50 sehari bah. Nak tanduk awak kau 50 sehari ya. Rapi makan awak tu teh. Ya, Ayam makan masih kan lagi. makan lo teh. Makan diagi untuk makan ayam sih 50 rupiah. Pembeli makan ayam saya 50 tu kurang dia kata. Alun upah air minum itu khusus lo mata. Itu bahale. Tanya itu tolong menggaji itu. Ya letak biarlah susah saya letak cari celah pe kerja lain ya tak. Ya, bahale pada tolong gitu. Ya tak. Kau tak sebanyak tak ah. Yo, Assalamualaikum. salam. Kau sakit? Ni kau. Ada. Mah, ini market nang tunjuan tu mah. Udah mau ubah ubi ni suruh ni situ ni. Wah kecil di mana deh? Nasi kuang tunjuan ni kah. Wah galakang tu cewek dia. Diang lah pandai-pandai dan pergi jauh berjalan lu deh nak. Angan salah yo. Baik dah tadi lakang dulu ah. Nak tu. Jalan Pak Tonyot. Di mana karajo tahu ang nak. Jalan Pak Tonyot. Pak Tonyot di sampai apotek Abak. Apa? Yo di luar tu. Ya. Le sana batu bang salah tunjuan kau bang. Kau yang sana batu. Tu le kau mana? Ayolah dia percaya kang ah. Lah senyap ah. Tangan ang pun samut yang pergi lu. Tinggal. Salah dan tunjuk ada. Ha. Tak kawati tu lain. Alah tunjuan tangan orang pun sambut je lah. Aku tu dah. Tanya ke baca awak je dah. Pula putih lah. Naik bola belon kau. Ah, dah. Kau tanya aja dah. Adalah apotek apa mas kau dah. Lelah dah kena apotek dah. Dor ke itu dah. Ada dah. Mesti apa adanya. Kalau cari senang dah. Jadi dah senyak dah. 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 Siko bengke kah? Kak, ini lungkau. Lepas tu siko ketik kapak cerita tu lah. Tanya orang dulu lah. Assalamualaikum. Dah. Belum. Siko ketik kapak dah. Kau nak ketik dong. Dia tanya kau pasal dalam dong. Ni dah, tunggu dah. Bos, ada orang nanya ah. Kecang kat dewa apotek. Oh, mari. Oh, iya. Aku ni kosen ke dalam pak. Pakak ang rumah. Awas. Ambil je. Assalamualaikum. Wow. Ya tu kak luang kerja sekolah. Ada kat luar raja sekarang. Kecek orang petang dia tunjuk aja kecek tu. Apotek suruh sekolah je. Apotek ah ke sekolah kau. Dia kau bengkel kau. Pepe bilang ni nak. Ya dah senyak dah. Dia ada cari kerja kan. Atau orang batu ni tunjuk nak baca ketek kali yang pun samui ke nak. Yalah. Kak karajo dia baca bilang lagi. Tanya kat mak mungkin nak. Mak lah tu kak long kerja mak. Oh, kalau usul rajo tu buka dah mak nak atu nak. Oh, Ada kerja dah mak. Oh, ikut nak mau mangalai lauk nak. Lauk. Kalau mak mangalai lauk nak pakai surik dah mak tu. Nak perlu surat mak. Tidak. Tu apa perlu mak? Perlu keyakinan pisau gadang ke. Oh, kalau suka sapu nak bisa padik, bisa kambing di masih besar nak. Pokoknya tak boleh mau lah. Dari kecil kadang-kadang awak kita galeh, dari licin kadang kasih, dari bonek kadang panjang namanya nak. Kok
lagi. Jadi lah mak. Cok mak. Tanya lah apa kepanjangan SPDI mak? Aku panjang SPDI. Sarjana pedagang ikan. Itu cok benda. SPDI lu lah kang nampos. SPDI lah kang. Kalau dia mak dah pakai suara seri-seri tu. Langsung jadi tagak di situ. Itu dia lalu. Ayo lah mak. Bisu balik ke sekolah mak. Jambaran. Beli-beli mak tunggu dulu mak. Bawa banyak banyak. Aku kau mengalir mak berasa dapat cepi mak. Awak fikir-fikir lu mak. Kalau dia cocok dia awak kerja sekolah. Awak balik sekolah ni. Jadi yang mak terima nyusul bakat tua mak aku tu buka lebar.